Okay, jom. Pause. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ayub bersama rakan penyampai berita Fira Zafira akan menyampaikan berita pada malam ni tanggal 28 April 2025 sama dengan 29 Syawal. Silakan Fira. Terima kasih Fauzan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini tanggal 28 April 2025 bersamaan dengan 29 Syawal 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 60 mata memandang. Alhamdulillah. Okey, berita utama kita pagi ini, live Presiden JKR iaitu Abah Haji dimulakan dengan lagu Satu Hati Sampai Mati. Dan seperti biasa Fauzan, rutin harian Abah Haji bersama dengan ahli JKR lain iaitu mencari tapak. 10k tapak ataupun langkah. Pada hari ini alhamdulillah pagi tadi Abah Haji kita dah mencapai 11k tapak. Dan sambil Abah Haji memberikan perkongsian ilmu pagi tadi mengingatkan kita akan segala nikmat Allah. Segala nikmat Allah berikan kepada kita. Abah Haji menjelaskan tentang organ-organ dalaman kita lah. Bermula daripada otak, iaitu otak kita digunakan untuk berfikir, mata untuk melihat, dengan adanya cahaya, hidung untuk bernafas, telinga untuk mendengar dan untuk keseimbangan, dan sangat banyak lagi lah anggota badan kita beserta fungsi-fungsinya lah yang begitu penting untuk diri kita. Dan ini semua adalah nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, yang harus kita semua syukuri. Alhamdulillah. Sedikit orang kata ni lah, untuk rasa kita nikmat, untuk rasa kita sebagai manusia ni bersyukur. Dan live pagi tadi disambung dengan biasa kita punya program perkongsian satu hari satu ayat, dan hari ini iaitu surah ke-64 iaitu surah At-Taqabun ayat 14 yang dibacakan oleh Ustazah Ji pagi tadi Fauzan. Dan terjemahannya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan huraian daripada ayat ini diberikan tadi oleh Ustaz MYU dan juga Abah Haji. Sebenarnya ayat ini adalah tentang orang kata sebagai peringatan kepada kita Fauzan. Sebagai ketua keluarga, suami, isteri dan anak-anak adalah amanah daripada Allah dan jangan sampai anak, isteri dan harta benda menjadi penghalang untuk kalian semua mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri dan anak-anak adalah ujian dalam kehidupan, iaitu isteri dan anak-anak adalah ujian bagi kamu, dan di sisi Allah adalah pahala yang besar. Ujian yang berat iaitu harta benda dan anak-anak, kerana harta benda kita sanggup lakukan apa saja, dan anak-anak juga daripada lahir kita sanggup melakukan apa saja untuk mereka Fauzan, walaupun sampai mereka sudah berkahwin. Allah mengingatkan bahawa kecintaan kepada isteri dan anak-anak tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah, belum beriman seseorang itu apabila tidak mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Perintah untuk ada perintah juga untuk kita berhati-hati, perintah daripada Allah untuk kita berhati-hati bukan bermaksud untuk memusuhi keluargamu, cuma janganlah terlalu menuruti ahli keluarga sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika mereka melakukan kesalahan, maafkan dan ampunilah kesalahan mereka, iaitu suami, isteri dan anak-anak maksudnya ahli keluargalah. Walaupun keluarga menjadi ujian, Allah menyuruh kita berlapang dada dan memaafkan, berbuat baik kepada keluarga kerana ia selari dengan ajaran Islam yang menekankan silaturahim dan kasih sayang dalam keluarga. Ayat ini juga mengingatkan kita tentang jangan terpedaya dengan kecintaan duniawi sahaja sehingga melalaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan keluarga itu adalah amanah Allah, bukan milik kita. Ujian keluarga boleh mengingatkan, boleh meningkatkan kan? Boleh meningkatkan, kita menaikkan darjat kita di sisi Allah jika dihadapi dengan sabar. Jangan sebab terlalu sayangkan keluarga kita, kita turuti semuanya dan ia dapat melemahkan iman kita. Dan daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Fauzan, Rasulullah SAW mengingatkan kita, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kamu, tetapi yang aku takutkan ialah ketika dunia dibentangkan luas untuk kamu sebagaimana telah dibentangkan kepada orang sebelum kamu, lalu berlumba-lumba untuk mendapatkannya seperti mereka juga. Lalu dunia itu membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka. Itulah orang kata sedikit, orang kata huraian yang diberikan oleh Abah Haji kita, Presiden JKR dan juga Ustaz MYU. Alhamdulillah. Dan live pagi tadi ada sedikit kelainan, Fauzan. Diteruskan dengan aktiviti baru JKR setiap pagi, iaitu bermula hari ini satu hari 100 push up yang akan dilakukan oleh Abah Haji dan seluruh ahli JKR. Dan pagi tadi Abah Haji bersama dengan Ustaz MYU, Ustaz Askar dan Muslihuddin telah melakukan 100 push up dan Alhamdulillah untuk mereka yang membuat push up bersama dengan Abah tadi mendapat reward, Fauzan, tapi bukan daripada coin, ditransfer terus ke akaun bank mereka, cash money. Alhamdulillah, tahniah. Masya Allah, semoga seluruh ahli JKR ini sihat jasmani dan juga rohani, insya-Allah. Dan doa pagi tadi dibacakan, doa penutup dibacakan oleh Ustaz Aziman, dan lagu tema untuk minggu ni dan minggu lepas, iaitu topik kita tentang pernikahan. Lagu tema iaitu lagu Kasih Sayang Suami Isteri diputarkan di akhir live. Alhamdulillah. Itu saja berita kita ambil daripada live Abah Haji pagi tadi, dan petikan suntingan berita ini daripada saya, Fira Zafira, dan kita ada tim jurnalis kita iaitu Kak Nah dan juga Siti Aminah. Okey, itu saja berita yang disampaikan, aktiviti orang kata bulletin JKR hari ini yang berlangsung, dan juga seperti biasalah, tim putih setiap hari memberikan infak makanan percuma kepada yang memerlukan, iaitu kepada warga emas dan juga ibu bapa tunggal yang memerlukan walaupun bukan beragama Islam. Sebanyak 80 hingga 100 pek makanan diberikan kepada yang memerlukan. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada tim Singapura kerana istiqamah dalam melakukan infak makanan. Semoga dilimpahi rezeki yang luas lagi buat mereka, insya-Allah. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Mr. F untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Mr. Fauzan. Sam, thank you. PC. Alright, terima kasih Kak Fira. Okey, Waalaikumsalam. Sebelum screenshot. Belum. Oh, lag. Screenshot. Kenapa lag? Aku screenshot mulut dia. Kenapa lag? Kenapa? Okey, Fauzan. Cepat Fauzan. Dah okey dah. Tak lag dah, Fauzan. Jangan banyak gambar screenshot. Lain tak okey. Mulut kau macam ni? Okey. Okey. Tahu. Tengah rekod. Nampak kat sana satu lagi ke apa ini? Masuk dalam YT nanti habis lah Pujan. Okey. Silakan. Okey. Dengar tak? Alright. Ni tengah tunggu ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk mengambil pesanan baginda bagi diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Antara pesanan untuk dilaksanakan dan disampaikan adalah jauhi larangan dan tegahan seperti minum arak, mencuri, meninggalkan perintah wajib umpama solat dan sebagainya, agar kita menjadi orang yang paling taat beribadat.
merasa reda dan puas hati dengan apa yang dikurniakan Allah, tidak merasa keluh resah, kecewa serta tamak dengan apa yang dimiliki. Yakin setiap sesuatu itu adalah ketentuan takdir Allah, nescaya kita akan menjadi orang yang paling kaya, yakni kaya jiwa, hati dan tenang. Berbuat baik kepada jiran tetangga dengan sentiasa menyayangi dan memberi pertolongan, menziarahi, tidak menyakiti sama ada dengan perbuatan, perkataan dan sebagainya. Menjaga hak jiran sama ada Muslim maupun tidak adalah bukti kesempurnaan iman. Mengasihi orang lain seperti mana kita mengasihi diri sendiri adalah bukti keislaman dan keimanan seseorang. Tidak boleh menzalimi dan menganiayai serta menyakiti saudara kita. Jangan banyak ketawa kerana banyak gelak ketawa akan melalaikan seseorang daripada mengingati Allah serta akan menjadi penyebab penghalang cahaya petunjuk dan boleh mematikan hati. Sekian saja untuk malam ini. Mantap Fauzan. Kata-kata cara yang sangat baik. Saya banyak ketawa. Okeylah, kita tak boleh ketawa lah Amirul Hafiz. Okey, kita kena serius. Okey. Semoga kata-kata mutiara daripada Fauzan dan berita yang disampaikan oleh saya dan Fauzan memberikan manfaat untuk semua yang mendengar malam ini. Seperti biasa, yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya dan Fauzan. Kami mohon ampun dan maaf jika tersalah kata, tersalah bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di waktu yang sama untuk berita terkini JKR. Fauzan kat mana? Pergi mana? Ikut Abang Ayi, teman Abang Ayi. Pergi mana? Johor. Kau baik kau duduk Johor je lah pindah. Okey, sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya putarkan single keluaran JKR International, single kedua keluaran JKR International, iaitu lagu Cinta Sebenar daripada Fendi J. Sebuah